selamanya diarahkan. Kita telah mengisytiharkan bahawa umat Islam berhak mendapat kerakyatan. Tetapi sekarang mereka bukan saja membakar masjid, bukan saja merosakkan kubur orang Islam, membakar madrasah, juga mereka membunuh orang Islam. Sekarang mereka telah menyiapkan bahawa Islam tidak ada tempat di Myanmar. Kami ingin memberi peringatan. Kami orang Islam tidak mau menghina agama lain, walaupun mereka menghina kami. Itu adalah ajaran kita. Kita tidak akan menyerang agama lain. Agama yang memburukkan kita akan sambut, mengatakan bahawa kami tidak mengapa kalau kamu nak mengatakan kepada kami sebagai orang yang tidak seagama dengan kamu, tetapi kami tidak akan bertoleransi kalau kamu menghina agama kami. Saudara, pada hari ini kita akan menghantar memorandum protes ke Embassy Myanmar sekejap lagi. InsyaAllah wakil-wakil kita akan ke sana. Kita akan menyatakan dengan tegas bahawa kalau kerajaan Myanmar tidak bertindak ke atas mereka yang menghina Islam, kalau kerajaan Myanmar masih berdegil dan terus menindas umat Islam, kalau kerajaan Myanmar masih lagi mau menaskan agenda untuk menghapuskan Islam, kita memberi kata dua pada hari ini bahawa umat Islam sudah tidak boleh bersabar. Kita telah menuntut supaya seluruh umat Islam di dunia bangkit bahawa kita bukan umat yang tidak ada harga diri. Saya akan bersama dengan teman-teman memastikan memorandum yang telah disiapkan ini yang menuntut supaya keadilan kepada Islam, keadilan pada umat Islam ditentukan di Myanmar. Kita boleh hidup harmoni di Malaysia. Ada agama Kristian, ada agama Buddhis, ada agama Hindu. Kita tidak pernah kacau mereka. Kenapa umat Islam dihina segitu rupa? Kenapa Islam dihina segitu rupa di Myanmar? Kita ingin menegaskan bahawa umat Islam akan bersatu di seluruh dunia untuk membela Islam di mana saja. Apakah di Myanmar ataupun di mana-mana negara, kami sanggup untuk mengerah seluruh kekuatan supaya agama Islam tidak dihina seteruk itu. Agama Islam adalah agama aman. Agama Islam adalah agama damai. Kita tidak mau berperang dengan sesiapa pun. Tetapi kalau kita dicabar, kalau agama kita dihina, kita tidak akan berdiam diri. Memorandum ini akan disampaikan kepada Presiden Thein Sein. Kita akan menyampaikan juga kepada Perdana Menteri kita, yaitu Datuk Seri Najib. Kita akan menuntut supaya Malaysia diisytiharkan supaya kita akan tegas. Kalau terus Islam dihina, kita menuntut supaya menarik balik seluruh pelaburan Malaysia di Myanmar. Kita akan menuntut supaya digantung perhubungan diplomatik dengan Myanmar. Kita akan menuntut seluruh peserta Sukan C supaya jangan berangkat ke Myanmar, kerana ini adalah bantahan kita yang patut kita sampaikan kepada mereka. Tuan-tuan, kami akan bergerak setiap lagi untuk menyampaikan memorandum ini, dan anda semua mesti menyatakan ketegasan bahawa kita tidak ada permusuhan dengan agama lain, hanya mau menuntut hak kita. Mari sama-sama kita bersatu. Nama Islam tidak kira bangsa apa, tidak kira keturunan apa. Kita adalah muslimin. Mari kita sama-sama pastikan bahawa Islam akan terbela, Islam akan dibawa ke atas, Islam akan dijunjung, dan tidak ada siapa yang berhak untuk mencabar kita. Takbir! Tuan-tuan, kita meminta kerjasama daripada semua hadirin untuk memberi laluan kepada pimpinan kita untuk menuju ke kedutaan, untuk bertemu dengan duta, untuk menyampaikan memorandum. Dan selepas itu, saya minta semua hadirin-hadirat yang ada di sini untuk bersuai dan tidak berkumpul lagi dan tidak menimbulkan sebarang provokasi. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.